Di zaman Cina purba, ketika bulan mengintip di celah awan dan angin malam membawa suara gendang yang jauh, terdapat sebuah kisah yang diceritakan turun-temurun. Kisah ini bukanlah tentang seorang putri atau raja yang bermahkota mewah, tetapi tentang seorang wanita biasa yang menjadi legenda, kisah Famulan. Mulan tinggal di sebuah desa kecil yang damai bersama keluarganya. Ayahnya adalah seorang veteran perang yang sudah tua dan meskipun badannya lemah, semangatnya tetap gagah. Di rumahnya yang sederhana, Mulan menjalani kehidupan sebagai seorang anak perempuan yang patuh. Dia menjaga keluarganya, menyulam dan mematuhi adat istiadat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Tetapi di dalam dirinya ada sesuatu yang lebih besar dari kehidupan yang dia jalani. Keadaan berubah drastik apabila utusan istana tiba di desa mereka dengan gulungan perintah dari kaisar. Kerajaan sedang berperang besar melawan penjajah utara dan setiap keluarga diwajibkan menghantar seorang lelaki untuk menyertai tentera. Bagi keluarga Mulan, pilihan itu jatuh pada ayahnya yang tua dan uzur. Hatinya hancur melihat ayahnya berusaha berdiri walaupun lututnya menggigil. Semalaman, Mulan tidak dapat tidur. Dalam sinar lampu pelita, dia melihat baju perisai ayahnya tergantung di sudut. Rambutnya yang panjang disisir perlahan, dahinya berkerut dalam konflik yang mendalam. Dan akhirnya, dengan hati yang berat tetapi tekad yang tidak dapat dihalang, dia membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selama-lamanya. Ketika rumah masih sunyi dan langit berwarna kelabu, Mulan mengikat baju perisai ayahnya pada tubuhnya sendiri. Dia memotong rambutnya hingga pendek, simbolik bahawa dia kini meninggalkan identiti lamanya untuk mengambil tempat bapanya. Dengan perlahan, dia meninggalkan rumah membawa harapan keluarganya bersamanya. Mulan menyertai tentera dengan menyembunyikan identitinya sebagai seorang wanita, memperkenalkan dirinya sebagai Hua Jun. Hari-hari awalnya penuh kesukaran. Latihan tentera bukanlah sesuatu yang mudah. Ia memerlukan kekuatan fizikal dan mental yang luar biasa. Tetapi Mulan tidak menyerah. Dengan tekad dan kecerdikan yang luar biasa, dia perlahan-lahan memenangi hati rakan-rakannya dan panglimanya. Kecekapan dan kebijaksanaannya dalam merancang strategi menjadikannya seorang yang dihormati di medan perang. Peperangan yang mereka hadapi adalah mendebarkan. Di tengah-tengah bunyi gemerincing pedang dan laungan perang, Mulan menunjukkan keberanian yang tidak tergoyahkan. Ketika musuh mengepung mereka di satu lembah bersalji, Mulan mencetuskan rancangan berani. Dia menggunakan gunung untuk mencetuskan longsor salji, mematahkan kekuatan tentera musuh. Walaupun ia adalah kemenangan yang besar untuk pasukan mereka, Mulan tercedera dalam pertempuran itu. Pemimpin tentera terkejut mengetahui bahawa Hua Jun adalah seorang wanita, tetapi Mulan merasa lega kerana rahsianya tidak dibenci oleh rakan-rakannya. Mereka mula memahami bahawa keberanian dan kekuatan tidak bergantung pada jantina. Mulan merasa bahawa dia telah menemui tempatnya di antara askar-askar. Bukannya Mulan dan rakan-rakannya meneruskan perjuangan mereka untuk menyelamatkan kerajaan, tetapi bukannya dihukum atau ditolak. Mulan dan rakan-rakannya bergerak ke arah Istana Kaisar bersedia untuk menghadapi musuh dalam pertempuran akhir. Pasukannya mengakui keberanian Mulan dan rakan-rakannya bersiap untuk menghadapi musuh dalam pertempuran akhir di Istana Kaisar. Tetapi bukannya dihukum atau ditolak, pasukannya mengakui keberanian dan pengorbanannya. Mereka tahu bahawa tanpa Mulan, mereka mungkin sudah lama tewas di tangan musuh. Dihukum atau bagaimanapun perjuangan mereka belum berakhir. Penjajah utara masih mengancam Istana Kaisar. Dalam klimaks kisah ini, Mulan sekali lagi bangkit untuk menghadapi musuh. Menggunakan kecerdikannya, dia memimpin rakan-rakan tenteranya dalam pertempuran akhir di Istana Kaisar yang sangat terkesan dengan usaha Mulan, ingin memberinya penghargaan tertinggi dan tempat di istana. Tetapi Mulan dengan rendah hati menolak. Apa yang dia inginkan hanyalah pulang ke kampung halamannya bersama keluarganya yang dia rindu. Ketika Mulan akhirnya pulang, dia disambut dengan linangan air mata kegembiraan oleh ibunya, pelukan hangat ayahnya dan senyuman kasih adiknya. Dia meletakkan pedangnya ke tanah, menanggalkan perisainya dan kembali menjadi seseorang yang dia rindukan selama di medan perang. Seorang anak perempuan. Kisah Mulan adalah kisah tentang keberanian dan pengorbanan. Tetapi lebih dari itu, ia adalah kisah tentang bagaimana suara yang kecil dapat menggerakkan perubahan yang besar. Di dunia yang seringkali mengabaikan wanita, Mulan berdiri sebagai lambang kekuatan dan semangat juang. Hingga hari ini, namanya terus dikenang. Bukan hanya dalam bait-bait puisi lama, tetapi juga dalam hati mereka yang mencari inspirasi. Maka ketika angin malam menyapu lembah-lembah di China, seolah-olah membisikkan namanya, kita diingatkan bahawa legenda Mulan bukan sekadar kisah seorang pahlawan, tetapi refleksi jiwa manusia yang mampu melawan apa sahaja demi cinta dan keadilan. Dengan kebijaksanaan, keberanian dan semangat yang tidak dapat dipadamkan, mereka berjaya mengalahkan musuh dan menyelamatkan kaisar serta kerajaan.
Mulan dan rakan-rakannya tiba di Istana Kaisar siap untuk menghadapi musuh dalam pertempuran akhir. Dengan kebijaksanaan, keberanian dan semangat yang tidak dapat dipadamkan, mereka berjaya mengalahkan musuh dan menyelamatkan Kaisar serta kerajaan. Mulan dan rakan-rakannya tiba di Istana Kaisar siap untuk menghadapi musuh dalam pertempuran akhir. Dengan kebijaksanaan, keberanian dan semangat yang tidak dapat dipadamkan, mereka berjaya mengalahkan musuh dan menyelamatkan Kaisar serta kerajaan. Mulan dan rakan-rakannya tiba di Istana Kaisar siap untuk menghadapi musuh dalam pertempuran akhir. Dengan kebijaksanaan, keberanian dan semangat yang tidak dapat dipadamkan, mereka berjaya mengalahkan musuh dan menyelamatkan Kaisar serta kerajaan. Mereka berjaya mengalahkan musuh dan menyelamatkan Kaisar serta kerajaan. Mulan dan rakan-rakannya bersiap untuk menghadapi musuh dalam pertempuran akhir di Istana Kaisar. Dengan kebijaksanaan, keberanian dan semangat yang tidak dapat dipadamkan, mereka berjaya mengalahkan musuh dan menyelamatkan Kaisar serta kerajaan.